Harisah berasal daripada suku besar Kalb di utara yang wilayahnya terbentang di dataran antara Syria dan Iraq. Ibunya pula daripada kabilah tetangga yang tidak kurang hebatnya, iaitu kabilah Tai, yang salah seorang ketuanya pada waktu itu adalah Hatim, seorang pahlawan penyair yang terkenal di seluruh tanah Arab kerana kesatriaannya dan kemurahan hatinya yang tidak terperi. Beberapa tahun telah berlalu sejak Zaid dibawa oleh ibunya untuk melawat keluarganya, dan kampung yang menjadi tempat persinggahan mereka telah diserbu oleh sekumpulan penunggang kuda Bani Kain yang telah menawan budak itu dan menjualnya sebagai hamba. Harisah ayahnya telah mencarinya tetapi sia-sia, manakala Zaid pula tidak pernah terserempak dengan mana-mana pengembara daripada suku Kalb yang dapat mengambil pesanan daripadanya kepada ibu bapanya. Namun Kaabah menarik para penziarah suci dan seluruh pelosok tanah Arab. Dan pada satu hari dalam musim ibadat, beberapa bulan selepas menjadi hamba Muhammad, Zaid ternampak beberapa lelaki dan wanita daripada suku kaumnya di jalanan Mekah. Seandainya dia melihat mereka beberapa tahun sebelum itu, tentu berbeza perasaannya. Dia memang amat mendambakan peluang seperti itu, tetapi kini ketika peluang berada di depan matanya, hatinya berbolak-balik. Dia tidak boleh dengan sengaja membiarkan keluarganya tidak tahu mengenai keberadaannya. Tetapi apakah pesanan yang boleh dikirimkan kepada mereka? Sebagai anak padang pasir, dia sedar bahawa kesempatan sedemikian menuntut sekurang-kurangnya sebuah syair, tidak kira apa intinya. Dia lalu mengubah beberapa bait yang mengungkap sedikit-sedikit isi fikirannya, tetapi menyiratkan lebih banyak maksud daripada yang terungkap secara zahir. Kemudian Zaid pergi kepada para peziarah daripada Bani Kalb, memperkenalkan dirinya dan seterusnya berkata kepada mereka, "Sampaikanlah kepada keluargaku baris-baris ini kerana aku tahu mereka berduka kerana-ku." InsyaAllah semoga jadi asbab yang baik.